Jangan ingat muda-muda tak boleh kena diabetes. Jom belajar sama-sama bacaan gula normal ikut umur dan keadaan. Saya dah repost video ni supaya lebih ramai peka dengan kesihatan mereka. Secara umumnya, tahap gula normal dalam darah semasa berpuasa untuk individu berusia 20 hingga 39 tahun adalah 70 hingga 99, selepas makan 90 hingga 140. Bagi warga emas berumur 60 tahun ke atas, bacaan gula semasa berpuasa mestilah 80 hingga 120, lepas makan pula 90 hingga 150. Boleh pause untuk tengok lama sikit bagi peringkat umur lain. Ini bacaan gula normal semasa puasa dan selepas makan bagi individu normal, pradiabetes dan diabetes. Ini bacaan gula normal untuk pesakit diabetes mengikut umur daripada bawah 6 tahun hinggalah ke 20 tahun ke atas. Yang ini pula untuk wanita hamil yang ada diabetes, pause untuk baca lama sikit. Pastikan anda monitor tahap glukosa dengan cek tahap gula secara berkala. Amalkan pemakanan sihat, bersenam dan dapatkan bimbingan pakar kesihatan. Follow Excited.my di semua media platform untuk info terkini, sahih dan terperinci setiap hari.